sejahtera kepada semua. Saya Kuachin ambilan 2024-2029 dari Ocean Pendidikan Khas dengan memilih elektif sejarah. Hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua bagi kursus SJHK 3203 Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20 dengan tajuk Tindak balas masyarakat tempatan terhadap perluasan pengaruh British di Tanah Melayu. Pembentangan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat tempatan bertindak balas terhadap perluasan kuasa British serta menganalisis keberkesanan dan kelemahan tindak balas tersebut berdasarkan contoh sejarah yang relevan. Fokus pembentangan ini ialah 3 tokoh utama iaitu Dosai, Datuk Maharaja Lela dan Tok Jangguk. Tajuk penting kerana ia membuktikan bahawa masyarakat tempatan bukanlah pasif terhadap penjajahan, sebaliknya mempunyai semangat perjuangan dan kesedaran politik yang tinggi sejak abad ke-19. Untuk memahami tindak balas masyarakat tempatan, kita perlu meneliti terlebih dahulu latar belakang perluasan pengaruh British di Tanah Melayu. Secara umumnya, terdapat 4 faktor utama iaitu faktor ekonomi, faktor politik, faktor strategik serta faktor sosial dan budaya. Pertama, faktor ekonomi. British datang ke Tanah Melayu kerana ingin menguasai hasil biji timah yang banyak terdapat di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Selain itu, mereka juga mahu memonopoli perdagangan supaya keuntungan hasil bumi seperti getah dan rempah masuk ke tangan British. Penguasaan terhadap sumber ini membolehkan British mengawal ekonomi antarabangsa dan menjadikan Tanah Melayu sebahagian daripada sistem ekonomi kapitalis dunia. Sebagai contoh, dilarut pergatuhan kongsi gelap Cina antara kumpulan Haisan dengan Jihim dijadikan alasan oleh British untuk campur tangan dan akhirnya menandatangani Perjanjian Pangkor 1874. Faktor ekonomi ini menunjukkan bahawa campur tangan British bukan bertujuan untuk menstabilkan negeri Melayu seperti yang didakwa, tetapi berpaksikan kepada kepentingan ekonomi mereka tersendiri. Kesan daripada tindakan ini ialah masyarakat tempatan mula kehilangan kawalan terhadap hasil bumi dan sumber pendapatan negeri, menjadikan ekonomi Tanah Melayu bergantung kepada kehendak penjajah. Kedua, faktor politik. British memperluas pengaruh melalui dasar campur tangan dan perjanjian dengan pembesar tempatan. Alasan rasmi mereka ialah untuk menstabilkan pentadbiran negeri Melayu, namun tujuan sebenarnya adalah untuk menguasai kuasa politik tempatan. Contohnya, selepas Perjanjian Pangkor, Presiden British diberi kuasa menasihati Sultan dalam semua urusan kecuali had agama Islam dan adat Melayu. Perjanjian ini memperlihatkan perubahan struktur kuasa di negeri Melayu apabila kuasa pentadbiran dan kewangan berpindah daripada pembesar tempatan kepada pegawai British. Implikasinya, peranan Sultan dan pembesar menjadi simbolitik semata-mata, manakala British memperoleh pengaruh politik yang luas sekaligus menghakis kedaulatan negeri-negeri Melayu. Ketiga, faktor strategik. Tanah Melayu dianggap penting kerana kedudukannya di tengah-tengah laluan perdagangan antara India dan China. Penguasaan pelabuhan utama seperti Pulau Pinang, Singapura dan Melaka memberi kelebihan kepada British dalam mengawal Selat Melaka dan aktiviti perdagangan antarabangsa. Kedudukan geostrategi ini menjadikan Tanah Melayu sebagai pangkalan utama bagi Empayar British di Asia Tenggara. Kesan
Kesan langsungnya ialah negeri-negeri Melayu kehilangan kawalan terhadap pelabuhan dan laluan perdagangan yang menjadi sumber utama ekonomi mereka. Selain itu, kehadiran British di kawasan strategi juga membolehkan mereka memantau pergerakan kuasa kolonial lain seperti Belanda dan Siam. Keempat, faktor sosial dan budaya. British mendawat kedatangan mereka bertujuan untuk membawa kemajuan dan ketamadunan atau dikenali sebagai civilizing mission. Namun sebenarnya mereka ingin menggawa adab, agama serta politik tempatan dengan memperkenalkan nilai barat yang dianggap lebih tinggi. Sebagai contoh, dalam pentadbiran kolonial awal di Melaka, sistem penghulu tradisional dikurangkan kuasanya dan digantikan dengan pegawai British yang dianggap lebih berwibawa. Rhetoric civilian mission ini digunakan untuk mewajarkan penjajahan dan menonjolkan keunggulan budaya barat berbanding masyarakat tempatan. Kesan jangka panjangnya ialah berlakunya perubahan sosial dan identiti budaya di mana masyarakat Melayu mula dipengaruhi nilai serta sistem pentadbiran asing sekaligus melemahkan kedudukan institusi tradisional tempatan. Secara keseluruhan, faktor ekonomi, politik, strategi serta sosial dan budaya menjadi pemangkit utama kepada perluasan kuasa British di Tanah Melayu. Campur tangan British pada awalnya dilakukan atas alasan untuk menstabilkan pentadbiran dan membawa kemajuan, akhirnya mengakibatkan masyarakat tempatan kehilangan kedaulatan politik, kemerdekaan ekonomi dan identiti budaya. Keadaan inilah yang seterusnya mencetuskan pelbagai bentuk tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British. Perluasan kuasa British berlaku dalam beberapa bentuk utama. Pertama, melalui Perjanjian Pangkor 1874 yang menandakan permulaan rasmi campur tangan British di Tanah Melayu, khususnya di Perak. Melalui sistem residen, British menggawa pentadbiran dan kewangan negeri. Kedua, di negeri-negeri selat seperti Pulau Pinang, Singapura dan Melaka, British menubuhkan tanah terjahan di bawah pentadbiran langsung dari London, dikenali sebagai Straits Settlements. Ketiga, British menubuhkan negeri-negeri Melayu Bersekutu yang terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang pada tahun 1896. Keempat-empat negeri ini diletakkan di bawah kawalan residen Jeneral British bagi menyelaraskan dasar pentadbiran dan ekonomi. Keempat, bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Johor, British tidak menjajah secara langsung tetapi tetap menggawa dasar luar dan pentadbiran melalui penasihat dan perjanjian diplomatik. Secara keseluruhan, British menggunakan perjanjian, tipu muslihat dan kekerasan untuk menguasai Tanah Melayu. Tindakan ini menjejaskan kedaulatan negeri-negeri Melayu dan mencetuskan pelbagai bentuk penentangan masyarakat tempatan. Apabila pengaruh British semakin meluas, masyarakat tempatan mula menunjukkan pelbagai bentuk penentangan. Secara umumnya, terdapat 4 jenis utama iaitu penentangan bersenjata, penentangan diplomatik, penentangan agama dan penentangan ekonomi. Pertama, penentangan bersenjata dengan melibatkan peperangan secara langsung, contohnya Perang Naning dan Perang Perak. Seterusnya, penentangan diplomatik. Penentangan ini dilakukan melalui rundingan, surat dan hujah berdasarkan adab. Penentangan ketiga ialah penentangan agama.
Penentangan ini dipimpin oleh tokoh ulama seperti Tok Jangguk dan Haji Abdul Rahman Limbong yang menentang kerana British melanggar hukum Islam. Keempat, penentangan ekonomi. Penentangan ini berlaku apabila rakyat menolak sistem cukai dan monopoli perdagangan yang menindas mereka. Antara tokoh yang menentang penjajahan British ialah Dorsai di Nanning, Datuk Maharaja Lela di Perak, Tok Jangguk di Kelantan, Yang Tua Antah di Negeri Sembilan, Abdul Rahman Limbong di Terengganu, dan Datuk Bahaman di Pahang. Namun bagi pembentangan ini, tumpuan diberikan kepada 3 tokoh utama iaitu Dorsai, Datuk Maharaja Lela dan Tok Jangguk. Dorsai ini ialah penghulu Nanning dan Nanning adalah sebuah daerah kecil yang berhampiran Melaka dan ketika itu berada di bawah pengaruh negeri-negeri Selap tetapi belum dijajah sepenuhnya. Penentangan berlaku apabila British menuntut cukai sebanyak 1/10 hasil tanaman. Namun, Dorsai menolak kerana Nanning tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian dengan British. Beliau melihat tindakan itu sebagai pencerobohan terhadap kedaulatan tempatan dan cubaan menghapuskan sistem penghulu tradisional. Sebagai tindak balas, Dorsai enggan membayar cukai dan menggerakkan pasukan tempatan dengan sokongan dari Rembau dan Seri Menanti. Peperangan tercetus antara pasukan Nanning dan tentera British. Pada peringkat awal, Dorsai berjaya menewaskan tentera British, namun selepas British membawa bantuan kenderaan dari India, pasukan Nanning mula berpecah dan akhirnya tewas pada tahun 1832. Kekalahan berpunca daripada kekurangan senjata moden dan sokongan yang tidak konsisten daripada negeri-negeri jiran. Walaupun gagal dari segi ketenteraan, perjuangan Dorsai tetap menjadi bukti keberanian dan semangat mempertahankan kedaulatan serta perpaduan awal masyarakat Melayu. Peristiwa ini turut mencerminkan nilai kepimpinan, tanggungjawab terhadap rakyat dan kesedaran politik awal masyarakat Melayu dalam mempertahankan hak serta maruah tanah air. Perjuangan ini juga menjadi penentangan terawal terhadap British di tanah Melayu dan menjadi asas kepada kesedaran kebangsaan yang berkembang kemudian termasuk Datuk Maharaja Lela. Baik, seterusnya kita masuk bahagian tindak balas Datuk Maharaja Lela terhadap penjajahan di Perak. Pada ketika itu, Perak yang kaya dengan biji timah telah menarik perhatian British untuk campur tangan melalui Perjanjian Bangkok 1874. Residen British yang dilantik di Perak, James Weller Woodford-Bridge, telah menghapuskan sistem tradisional dan memperkenalkan cukai baharu tanpa perbincangan terlebih dahulu dengan pembesar tempatan. Penentangan berlaku kerana British menghina adat dan bahasa tempatan, merampas kuasa pembesar seperti Datuk Maharaja Lela yang menyebabkan kuasa beliau semakin terjejas. Seterusnya, pengenalan sistem cukai baharu pula dianggap menindas rakyat. Tindakannya yang sombong serta kegagalannya memahami budaya tempatan menimbulkan kemarahan di kalangan pembesar Melayu. Akibatnya, Datuk Maharaja Lela bersama Datuk Zago dan Pandai Induk merancang pembunuhan British yang berlaku di Pasir Salak pada 2 November 1875. Peristiwa ini mencetuskan Perang Perak apabila British membalaskan dengan serangan ketenteraan berskala besar.
Akibat pembunuhan British telah menguatkan pencengkaman mereka di Perak. Ramai pembesar ditangkap dan dihukum gantung, termasuk Datuk Maharaja Lela, dan akhirnya Perak ni diletakkan sepenuhnya di bawah kuasa pentadbiran British. Walaupun penentangan ini akhirnya gagal dan Datuk Maharaja Lela dihukum gantung, perjuangannya telah membangkitkan kesedaran politik dan menjadi simbol keberanian menentang penjajahan. Kegagalan ini berpunca daripada kekuatan tentera British yang lebih besar dan ketiadaan sokongan daripada negeri-negeri lain. Perjuangan ini telah menunjukkan nilai keberanian, semangat setia kawan dan keutuhan prinsip dalam mempertahankan maruah bangsa serta adab tempatan. Peristiwa ini turut memperlihatkan perpaduan antara pembesar dan rakyat dalam menentangkan penindasan. Seterusnya, mencetuskan kesedaran kebangsaan awam dalam kalangan masyarakat tempatan terhadap bahaya penjajahan. Baik, tindak balas terakhir bagi tokoh Tok Jangguk di Kelantan pada tahun 1915. Tok Jangguk atau Haji Mat Hassan bin Musnas ialah pemimpin agama dan tokoh tempatan di Pasir Putih, Kelantan. Selepas Perjanjian Bangkok 1909, British mula mentadbir Kelantan dengan melantik pegawai mereka dan memperkenalkan sistem cukai baru yang boleh membebankan rakyat. Pegawai British Encik Abdul Latif turut bertindak kasar terhadap penduduk tempatan manakala peranan pemimpin Melayu diketepikan dalam pentadbiran. Tok Jangguk turut menolak sistem cukai tersebut kerana dianggap menindaskan rakyat miskin dan bercanggah dengan hukum Islam. Beliau kemudian mengetuai penentangan dengan menyerang Balai Polis Pasir Putih dan berjaya menawang daerah itu buat sementara waktu. Namun, British menghantar tentera dari Kota Baru dan Singapura untuk menumpaskan pemberontakan tersebut. Penentangan ini menimbulkan kesedaran rakyat terhadap kezaliman British. Tok Jangguk terkorban dalam pertempuran pada tahun 1915 dan jenazahnya dihina sebagai amaran kepada rakyat. Walaupun berakhir dengan kekalahan, perjuangannya telah membangkitkan semangat nasionalisme dan kesedaran anti penjajahan di Kelantan. Seterusnya menjadi simbol keberanian dan pengorbanan atas nama agama dan tanah air. Kegagalan perjuangan ini berpunca daripada tiada strategi peperangan yang tersusun, kekuatan tentera British yang jauh lebih besar serta sifat penentangan yang bersifat setempat dan tidak meluas ke seluruh Kelantan. Namun demikian, perjuangan ini masih mendapat sokongan kuat daripada rakyat tempatan. Penentangan berasaskan prinsip agama dan keadilan, membina semangat nasionalisme tempatan, menentang penjajahan. Tindakannya menunjukkan bahawa masyarakat Melayu mula melihat penentangan terhadap penjajahan bukan sahaja dari sudut politik tetapi juga sebagai tanggungjawab moral dan agama. Perjuangan Tok Jangguk memperlihatkan nilai keberanian, keimanan serta kesanggupan berkorban demi agama dan bangsa yang menjadi inspirasi kepada gerakan nasionalisme seterusnya. Secara kesimpulannya, ketiga-tiga tokoh ini iaitu Dok Sai, Datuk Maharaja Lela dan Tok Jangguk menunjukkan semangat mempertahankan maruah, agama dan kedaulatan tanah air, telah membuktikan bahawa masyarakat tempatan tidak menunduk terhadap penjajahan. Tindakan mereka berpunca daripada penindasan ekonomi, politik dan budaya oleh British. Walaupun gagal dari segi ketenteraan, perjuangan mereka berjaya menanam benih kesedaraan nasionalisme, membangkitkan semangat perpaduan,
serta menjadi inspirasi kepada gerakan kemerdekaan pada abad ke-20. Kesimpulannya, perjuangan tokoh-tokoh ini membuktikan bahawa masyarakat tempatan tidak tunduk kepada penjajahan. Sebaliknya, berani menentang demi kedaulatan bangsa dan tanah air. Perjuangan inilah yang akhirnya menjadi asas kepada pembentukan semangat kebangsaan yang membawa kepada kemerdekaan pada tahun 1957. Sekian pembentangan saya bagi tugasan kedua kursus SGHK 3203. Terima kasih atas pemerhatian semua.